Satu lagi misteri untuk Sherlock Holmes. Soalan daripada Saleh 688. Sepanjang kerajaan Madani, kilang apa yang dibuka di Malaysia? Tak ada dengar cerita pun. Saya tak pasti bila Encik Saleh surfing kat internet, dia lepak kat website apa. Tapi ada satu website ni memang baik punya, sesuai untuk Encik Saleh. Mari sini, saya kongsi. Nama website tu Google. Macam-macam soalan boleh tanya kat website ni. Contohnya, kilang apa yang dibuka di Malaysia pada 2024? Ini antara sebahagian yang saya jumpa bila search Google. BASF Petronas Chemicals buka loji kedua di Kuantan, di Pahang. Kilang RFID antara terbesar di Asia Tenggara dibuka di Nilai, di Negeri Sembilan. Kilang bateri 1.9 bilion ringgit di Kedah. Kilang semikonduktor 6 bilion ringgit di Penang. Loji metanol 5 bilion ringgit di Bintulu, Sarawak. Kilang cat di Batu Gajah, Perak. Kilang X-ray di Johor. Kilang ATX di Melaka. Kilang pertama syarikat ini di luar China. Dan kilang komponen elektronik di Serendah, Selangor. Ni baru sebahagian dari kilang yang dibuka pada 2024. Belum habis lagi, ya. Panjang kalau campur dengan 2025 dan 2023. Penat kita nak baca satu-satu. Saya minta maaf banyak-banyak Cik Saleh. Pelabur-pelabur ni semua tak bertimbang rasa langsung. Ada ke patut dia buka kilang jauh dari rumah Cik Saleh? Patutnya dia buka sebelah rumah. Barulah Cik Saleh tahu. Oh, rupanya banyak kilang yang dibuka di Malaysia masa kerajaan Madani memerintah. Tapi tak apa Cik Saleh. Lepas ni Cik Saleh kongsi alamat. Saya tanya kat pelabur, kalau nak buka kilang, boleh tak buka kat sini?